Pelaburan sekitar 160 juta itu saya pilih untuk umumkan. Ya, kerana wang ini dana persaraan. 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquakultur Indonesia e-Fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dikenakan yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan yang sangat canggih. Mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang di bertanggungjawab itu sudah pun dipenjara. Apa tindakan setelah kita dimaklum hal yang sedemikian? Tentunya siasatan harus dilakukan. Sebab itu saya menyokong langkah SPRM untuk meneliti sekiranya ada keterlanjuran atau percanggahan dari segi hukum ataupun unsur rasuah. SPRM harus diberikan kerjasama sepenuhnya. Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab. Terima kasih.